Salah satu daripada tugas pengguna admin Frog adalah berkongsi departmental site dengan ketua-ketua bidang dan ketua-ketua panitia masing-masing untuk membenarkan mereka menghasilkan site mereka sendiri. Di dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana berkongsi site tersebut dengan ketua bidang dan ketua panitia dan membenarkan mereka untuk memasuki laman tersebut untuk menghasilkan site mereka. Apabila anda log masuk, anda perlu menuju ke kawasan departmental site. Untuk melakukan ini, klik pada butang Quick Launch dan seterusnya klik pada butang Departmental Sites. Sebaik sahaja aplikasi Departmental Sites terbuka, anda akan dapat melihat Departmental Site yang boleh dikongsi oleh anda. Klik pada capaian bahasa. Kini, klik pada tab Rangkaian Mata Pelajaran. Anda dapat melihat tertingkap yang memaparkan dua capaian mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kini, klik pada capaian Bahasa Melayu. Tertingkap yang memaparkan laman Bahasa Melayu akan dipaparkan. Sebaik sahaja site dipaparkan, klik pada butang Share di Frog Bar dan skrin baru akan muncul. Untuk melakukannya, typekan nama pengguna tersebut ke dalam kotak di bawah Who Has Access. Senarai nama akan terpapar sebaik sahaja anda menaip nama ke dalam kotak dan anda perlu memilih nama ketua bidang atau ketua panitia yang ingin anda kongsikan. Klik butang Add sebaik sahaja anda telah memilih nama. Apabila anda klik Add pada nama yang dipilih, nama mereka akan muncul pada bahagian bawah skrin dan di sini anda boleh memberi hak ubah suai dan mengurus kepada pengguna masing-masing. Dalam menu terturun pada sebelah tepi nama pengguna, anda perlu memilih Edit and Manage untuk membolehkan mereka menghasilkan site tersendiri. Sebaik sahaja anda telah menambah ketua bidang dan ketua panitia yang betul ke dalam senarai dan memberi hak mengubah suai dan mengurus, anda perlu klik butang Share. Anda akan melihat mesej site anda telah dikongsi pada sudut kanan atas skrin. Kini, ketua bidang dan ketua panitia yang dikongsi site boleh menghasilkan departmen site mereka sendiri.